macam mana laki tu boleh suka perempuan tu? Tak, aku tak tahu. Pelik dia perempuan tu. Sumpah pelik. Sebab ramai lagi perempuan lain. Lepas tu dia suka perempuan tu. Kan? Perempuan tu biasa je. Lawak dia. Perempuan tu sebab lawak. Nampak dah. Kita ambil batu biar muka dia lebih buruk. Betul. Siapa lukakan hati dengan kejam, sumpahan Aidilfitri kekal abadi. Cakap apa tu? Benda ni takut lah. Ya, aku pun takut guys. Belah. Ada ketupat, ada rendang, nasi impit dan kuah kacang. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom. Macam salah. Mau apa ni? Aduh, terbakar lagi. Terbakar. Tidak tahu nak terbakar. Penatlah. Sedap. Astaghfirullahalazim. Kamu ni dah kenapa? Setiap tahun kamu habiskan kuih raya ni. Mak nak hidangkan macam mana dekat tetamu nanti? Sedap sangat, Bu. Sedap sangat. Ni, mari sini. Bagi mak lagi satu. Kamu tak payah makan. Assalamualaikum. Selamat raya. Go. Ni nak apa ramai-ramai datang rumah cik pagi-pagi? Nak beraya, Cik? Tanya pula. Makcik tak siap lagi lah. Dah boleh lah nak raya. Tak boleh, tak siap lagi. Balik dulu. Pergi rumah lain Dah, dulu. okey dah. Tak nak raya boleh. Kita nak duduk raya. Acik tak ada tu, tak ada cash. Mana dia orang pakai cash dah zaman sekarang? Kita tak guna cash. Kita ada. Acik tak bawa handphone lah. Handphone tinggal kat bilik, tak ada bateri. Apa, Cik? Tak ada pindah saja. Telefon, Cik. Kelakar. Ni mesti jadi ni. Bapak buruk. Ni lah kat tepi. Kau balik. Baran aku ni sekejap lagi. Campaign tak jadi. Kamu ni, salam tu biarlah beradab sikit. Alah, ni tak fun tu. Aku lutut tidak akan. Siapa jadi ni? Siapa yang balik? Lah, pai-pai dia balik. Bang, okey lah video tadi. Agak-agak boleh viral lah. Korang ni jalan pakai apa? Kau ni baju kita dah buruk. Baju kita lagi buruk. Kenapa kebulung juga aku? Kenapa korang bisa-bisa ni? Diamlah, orang tengah serabut ni. Buruk dah gambar ni. Setiap tahun macam ni. Tu macam suara Melati kan? Melati? Budak yang buruk tu ke? Dia penyebaran kita macam ni kan? Kalau macam tu kita minta maaf lah kan? Sekejap. Melati, santai yang kau. Kita orang minta guys, maafkanlah kita orang. Kita minta maaf sama hati kau. Kau kena tarik balik sumpahan tu. Okey, kalau macam tu, dendam lama ku bawa pergi, sumpahan raya ku tamatkan kini. Wah, baju baru. Ye, baju baru. Ye. Ibu, adik nak bagi sesuatu ni. Nak bagi apa? Dadah, surprise. Ya Allah, terima kasih. Susah-susah je. Terima kasih anak ibu. Adik nak minta maaf sebab setiap tahun adik selalu habiskan kuih ibu. Tak apalah, mak faham. Dah kedekut siang tu. Memang buruk. Tak mandi. Orang nak duit Dek. Nak beraya tak? Kau nak apa? Tadi tak nak sangat. Kedekut, sombong. Sinilah, jomlah raya rumah Acik. Acik gurau je tadi. I'm sorry, okey? Jom. Alah, jomlah. Jangan merajuk Acik belanja aiskrim. Jomlah. Biar aku tolong lah. Kau ikat. Geti. Serius. Kau try. Kau rasa lepas kau ikat ni ramai orang terpikat tak? Siapa kau? Ha. Serius? Kau bukan dah ada. Dengan cerita kau dah ada. Mana ada lagi? Tak ada? Tak ada. Kan ibu? Okey. Sekejap. Ken. Assalamualaikum. Sebenarnya, kita minta maaf tadi. Aku yang salah dengan korang tadi. Korang macam tadi. Kita orang minta maaf juga. So, kita orang terkasar sikit. Aku minta maaf juga. Kau maaf balik. Bila ada dia balik. Minta maaf Umi. Yelah, Umi maafkan. Kakak terkasar berasa pula. Tak apa. Kalau macam tu, terima kasih Melati.